Okey, ini berkenaan dengan gear P. Okey, apabila kita letakkan gear P, kalau kita tengok di sini agak mengerikanlah sebab besi akan bertemu besi. Betul tidak? Tapi apa yang perlu kita faham ialah di antara enjin dan transmisi itu di tengah-tengahnya adalah torque converter. Okey. Enjin dan transmisi bersambung melalui satu gerakan hidrolik. Okey. Tidak bersambung secara mechanical. Crankshaft tidak bersambung secara terus kepada input shaft transmisi ini. Okey, di sini kita perhatikan bagaimana sambungan ataupun penghantaran putaran enjin ke transmisi itu berlaku. Okey. Ini contoh dia. Tidak ada shaft yang menyambung, shaft mechanical ataupun shaft besi yang menyambung, yang menghantar gerakan dari enjin ke transmisi. Bagi transmisi yang tiada torque converter, okey, ada start clutch kan. Start clutch ni kalau kita letak gear ke P, plate clutch ni akan terpisah sepenuhnya. Tiada gelinciran, tiada geseran berlaku. Selamatlah. Dan komponen gear di dalam ni akan dikunci oleh parking pole. Lagipun, perbuatan menukar gear dari D ke P ni adalah perkara yang hari-hari kita lakukan. Okay? So, mustahil kalau di traffic light menukar gear dari D ke P itu akan mendatangkan masalah kepada transmisi. Cuma orang kurang gambaran. Okay? Adakah setiap kita berada di traffic light, setiap menyangkut di jam tu kita perlu tolak gear ke P? Sebenarnya tidak perlu. Itu hanya apabila kita ingin merehatkan kaki. Okay? Setiap kenderaan yang berada di jalan, yang berada di atas jalan raya, sebaik-baiknya dalam keadaan ready to drive di posisi D. Okay? Bila lengur-lengur kaki itu, tolaklah gear ke P macam tu. Agak-agak lengur kaki itu sudah hilang, tariklah semula gear dari P ke D. Jangan tunggu traffic light tu warna hijau baru tarik gear dari P ke D. Bukan begitu. Merehatkan kaki itu satu hal. Okay? Hal yang lain lagi, apabila brake kaki dan handbrake kurang cermelang, okay, maka menolak gear ke P semasa berada di kesesakan jalan raya tu antara pilihan yang terbaik. Okay? Sebab masa ni, bila kita tolak gear ke P, transmisi kita semua tidak bergerak, terkunci.